Keputusan ini juga ada kaitannya dengan pergolakan politik. Pergolakan politik yang berlaku di pimpinan pusat. Kita tahu sepanjang kami berkempen, pihak pusat ada memutuskan beberapa keputusan yang memeranjatkan terutamanya di Sabah ini. Antaranya ialah pergolakan sehingga mencetuskan pecat memecat, gantung menggantung. Kami telah suarakan kepada pimpinan pusat, sepatutnya benda ini tidak berlaku kepada kami terutamanya yang sedang berhadapan dengan kempen pilihan raya. Tapi masih diteruskan isu-isu yang memecat dan menggantung ahli dan ketua-ketua bahagian, yang dimana ini berlaku disebabkan kritikan terhadap presiden itu sendiri. Dan ini memberi kesan yang cukup dalam, terutamanya keyakinan akar umbi ahli-ahli parti di peringkat negeri Sabah ini. Disebabkan pergolakan sebegini, kami terpaksa berhadapan dengan bermacam kritikan oleh pengundi yang menyatakan bahawa bagaimana untuk kita memenangi pilihan raya sedangkan parti ini sedang bergolak pecat memecat.